Bagaimana selalunya pagi kita bermula? Sebaik saja mata terbuka, perkara pertama yang kita cari adalah telefon bimbit. Kita scroll media sosial, kita tengok kejayaan orang lain dan tanpa sedar kita rasa tertinggal. Kita mulakan hari dengan rasa cemas, terburu-buru dan jiwa yang kosong. Patutlah sepanjang hari urusan kita terasa berat. Sebab kita lupa satu rahsia besar, bagaimana kita mulakan 5 minit pertama pagi kita, itulah yang menentukan warna seluruh hari kita. Bayangkan jika esok, sebaik saja kamu terjaga, kamu tidak menyentuh telefon itu. Sebaliknya, kamu tarik nafas dalam-dalam dan ucapkan, Alhamdulillah, Allah masih beri aku nyawa. Dalam 5 minit itu, kamu hubungkan kembali jiwa kamu dengan Sang Pencipta. Kamu duduk sebentar di atas sejadah, bukan untuk meminta dunia, tapi untuk menyerahkan seluruh harimu kepadanya. Ya Allah, aku mulakan hariku dengan nama-Mu, maka permudahkanlah. Ketahuilah, saat kamu mendahulukan Allah di awal hari, Allah akan mendahulukan urusanmu sepanjang hari. Mungkin kamu rasa 5 minit itu singkat, tapi dalam 5 minit itulah tersimpannya barakah. Barakah itu bukan bermaksud kerja kita sikit, tapi ia bermaksud waktu kita yang sikit itu Allah cukupkan untuk selesaikan semua perkara. Urusan yang sepatutnya susah tiba-tiba jadi mudah. Orang yang sepatutnya marah tiba-tiba jadi lembut. Jalan yang seolah buntu tiba-tiba terbuka luas. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah janji Allah bagi mereka yang mencarinya di waktu fajar. Kamu akan dapati jiwa kamu lebih tenang dan fikiran kamu lebih jernih untuk membuat keputusan. Jadi, cukup lakukan ini esok pagi. Berikan 5 minit pertamamu hanya untuk Allah. Lihatlah bagaimana Allah akan mengatur baki harimu dengan cara yang tidak pernah kamu sangka. Jangan biarkan duniamu bermula dengan gangguan, tapi mulakanlah dengan ketenangan. Semoga harimu esok dipenuhi dengan kejutan rahmat daripadanya. Terima kasih kerana menonton. Jika kamu rasa pesanan ini bermanfaat, kongsikan kepada sahabatmu yang lain. Wassalamualaikum.